Dah lama tak morning wood. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Morning wood atau ereksi waktu pagi bukan perkara biasa bagi lelaki. Ia adalah tanda kesihatan tenaga batin yang baik. Semakin kurang atau langsung tak ada morning wood boleh jadi tanda peredaran darah terganggu, hormon testosteron menurun, atau lebih serius ada masalah mati pucuk. Hari ini saya akan jelaskan kenapa morning wood boleh hilang, apa kaitan dengan pancuk awal dan mati pucuk. Yang pertama, morning wood berlaku sebab sistem saraf dan aliran darah yang sehat. Setiap malam, lelaki melalui beberapa fasa tidur. Dalam fasa REM, Rapid Eye Movement, badan secara automatik merangsang sistem saraf parasimpatetik yang menyebabkan takar ereksi tanpa rangsangan fizik. Ini penting sebab ia menunjukkan saluran darah ke zakar berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat. Bila morning wood semakin jarang ataupun hilang terus, ini tanda awal bahawa darah tak cukup lancar ke kawasan tersebut. Kalau dibiarkan, boleh jadi anda bukan sekadar hilang morning wood, tapi semakin susah untuk dapat ereksi bila diperlukan. Yang kedua, testosteron yang rendah dan boleh menyebabkan morning wood hilang. Testosteron adalah hormon utama lelaki dan tahapnya paling tinggi pada waktu pagi. Bila hormon ini rendah, otak susah untuk menghantar isyarat ereksi secara automatik. Kajian menunjukkan lelaki yang alami testosteron rendah bukan sahaja kurang morning wood, tapi juga mula mengalami simptom seperti mudah letih, kurang nafsu dan prestasi makin menurun dalam hubungan intim. Lelaki yang ada masalah pancuk awal juga selalunya ada masalah ketidakseimbangan hormon yang boleh membuatkan mereka cepat tewas dan kurang kawalan semasa bersama. Yang ketiga, gula berlebihan dan insulin resisten boleh mengganggu morning wood. Ramai tak tahu pengambilan gula berlebihan boleh menyebabkan insulin resisten yang akhirnya merosakkan fungsi saluran darah. Bila saudara makin lemah, pengaliran darah ke zakar menjadi tak stabil dan menyebabkan kurang ereksi, termasuklah morning wood yang makin berkurang. Lelaki dengan pra-diabetik ataupun diabetes lebih cenderung mengalami masalah mati pucuk lebih awal kerana salur darah mereka dah rosak akibat paras gula yang terlalu tinggi. Yang terakhir, kurang tidur dan stres tinggi boleh hilangkan morning wood. Tidur yang cukup sangat penting untuk penghasilan testosteron dan pemulihan sistem saraf. Bila anda kurang tidur, hormon kortisol iaitu hormon stres akan meningkat tinggi dan mengganggu sistem ereksi. Tekanan yang berterusan juga menyebabkan performance anxiety dan menyebabkan ereksi tak bertahan lama ataupun susah nak berlaku. Morning wood bukan sekadar benda biasa. Ia petanda sahabat ada sistem tenaga batin anda sihat ataupun bermasalah. Kalau dah lama tak ada morning wood, jangan anggap ianya remeh. Perbaiki aliran darah, jaga hormon testosteron, kawal pengambilan gula dan pastikan tidur cukup untuk pastikan tenaga batin kekal kuat. Kalau dibiarkan, anda mungkin bukan sekadar hilang morning wood, tapi juga mula mengalami masalah mati pucuk yang serius. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe untuk lebih banyak info tentang kesihatan lelaki. Subscribe sekarang supaya kita tak terlepas video seterusnya.